بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم رب يسر ولا تعسر. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا ربي يا ربي. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Ia memerintahkan Rasul-Rasulnya. Firman Allah Ta'ala: wahai Rasul-Rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal salih. Sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Dan firman-Nya lagi: wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kamu hanya menyembah kepadanya. Kemudian baginda menyebutkan seorang yang jauh perjalanannya, kusut masai rambutnya dan berdebu, menadah kedua tangannya ke langit sambil berdoa: wahai Tuhan, wahai Tuhan. Sedangkan makanannya adalah haram, minumannya adalah haram, pakaiannya adalah haram, dan diberi makan dengan sesuatu yang haram. Oleh itu bagaimana akan diterima permintaannya disebabkan oleh perkara-perkara yang haram tersebut. Hadis riwayat Muslim. Jadi berkenaan dengan hadis ini, makna umum bagi hadis ini dan juga huraian secara terperinci bagi hadis ini telah kita bincangkan baru ni minggu yang sudah. Berkenaan dengan makna setiap satu daripada lafaz-lafaz, setiap satu daripada mana ungkapan-ungkapan di dalam hadis ini telah kita bincangkan baru ni. Dan juga kita telah sebut dah baru ni kesimpulan hadis, salah satu daripada kesimpulan hadis. Jadi kita sambung pada minggu ni kesimpulan yang seterusnya. Dan juga hadis ni sebagai ulangan kita selalu, iaitu berkenaan dengan memakan, perintah supaya memakan sesuatu yang halal, mencari rezeki yang halal, dan juga berkenaan dengan doa yang mustajab, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk dia? Bentuk doa yang diterima oleh Allah Taala. Jadi daripada hadis ini ulama beri beberapa kesimpulan. Ulama buat beberapa kesimpulan daripada hadis ini.
Jadi di antara kesimpulan daripada hadis ini, jadi huraian baru ni maknanya kita jelas makna setiap ungkapan di dalam hadis itulah. Mana dia gapo ni, mana dia gapo ni, kesimpulan. Mana intipat kita boleh ambil pengajaran daripada hadis. Jadi hadis ini menunjukkan bahawasanya mencari rezeki yang halal, memberi makan dan seumpamanya. Beri makan, beri pakar, dia sendiri pakar, beri pakar kepada orang lain, kepada tanggungan-tanggungan dia dengan yang halal. Mana beri kepada orang yang ditanggung, pakaian dia, tempat duduk dia, kenderaan dia dengan yang halal, daripada sumber yang halal. Beli motor kepada dia, beli motor tu duit mari mana? Duit mari daripada sumber yang halal. Dan juga sebagainya. Rumah, kalau kita kata rumah buat tu dengan duit yang halal. Kalau pinjaman pun pinjaman cara Islam, cara yang halal. Semua dengan yang halal belaka. Jadi cari rezeki, beri makan dan seumpamanya kepada tanggungan dengan yang halal adalah merupakan satu kewajipan. Itu adalah satu kewajipan. Sebab apa? Sebab ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam hadis, mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam buat mari ayat Quran. Makanlah. Mana satu perintah. Perintah supaya makan dengan yang halal sahaja, yang halal sahaja. Kemudian Nabi SAW sebut akhir, kemudian pula kesal kalau tidak ambil hak halal ataupun tidak beri makan yang halal kepada orang bawah tanggungnya. Dia sendiri punya dosa, orang yang menerima makanan ataupun menerima perkara-perkara yang lain yang diberikan oleh kepada dia kerana dia ditanggung oleh penanggung itulah. Dia bukan yang halal, kesal dia kena tanggung. Dia terpaksa kena menanggung kesan kerana diberikan sesuatu yang tidak halal. Jadi kerana itu wajib kena cari hak halal dan beri hak halal kepada orang yang ditanggung. Dan minggu baru ni kita sudah beritahu dah mana di antara dia kita nak sedekah pun kena hak halal juga. Dan mana betul baca ada beberapa hadis baru ni hak berkenaan dengan sedekah yang halal. Mana semua kena halal. Kemudian beri makan dan seumpamanya seperti tadi juga, beri minum, beri pakar, beri tempat tinggal dan sebagainya kepada anak-anak yang halal mengikut cara yang ditetapkan oleh syarak merupakan satu yang penting. Benda tu penting. Jangan kita anggap remeh-temeh. Jangan anggap remeh-temeh. Jangan anggap mudah. Jangan. Kena kira. Kena berkira hal tu. Jadi mana nak beri sesuatu kepada anak-anak, kepada orang bawah tanggungnya mengikut cara yang ditetapkan oleh syarak adalah penting. Penting hal tu. Sebab apa? Sebab dia termasuk di dalam pendidikan kepada anak-anak, pembentukan peribadi anak-anak. Kadang-kadang dia jadi berubah, jadi tak molek, jadi mudah sangat cenderung kepada benda tak molek. Kalau benda tak molek mudah sangat. Kalau benda molek tak cekak suruh, tak cekak rayak kadang-kadang. Nah, bapa salah satu daripada punca dianya kerana diberikan kepada dia perkara-perkara yang tidak halal, benda-benda yang tidak halal. Jadi mana hak tu pun kena ingat. Jadi hak halal tu sebagaimana yang telah kami sebut dah baru ni, terang dah baru ni, halal itu sama ada halal li dzatih dan juga halal li ghairih. Dua-dua benda tu sendiri halal dan juga mari melalui sumber yang halal. Dua-dua kena jaga. Jadi hak ni kadang-kadang kita tidak sedar benda tu. Kita duk pelik bapa ya payah sangat nak ajar ni. Bapa ya payah sangat alah molek ni bapa kita ni dia.
Kadang-kadang kita tak sedar pucuk dia nya kerana kita tidak jaga dari segi makan minum dia. Kita biasa dengar. Tapi wallahu a'lam lah, tak tahu mana tempat dia nya. Cerita dia. Cerita Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ni dia mudah, ingatan dia kuat. Dia ngapa, dia ngaji, dia pakai tulis. Tak cari ngaji begitu, ingatan dia. Pada suatu hari itu dia ngapa tak ingat pelik dia. Warna ni jadi payah sangat. Dia pergi jumpa dengan mak dia. Tanya mak dia, ada ke bui benda-benda hak syubhat, benda-benda hak tak halal, ada ke salah bui? Mak dia fikir tak ada. Fikir tak ada. Akhir sekali mak dia pelitah, ada so. Mak bui susu tu penuh daripada kambing kita. Kambing kita masuk pagar rumah orang, makan tanaman orang. Takut hot tu Takut hot tu. Bukan dia kambing. Kambing dia masuk makan tanaman orang, tak minta izin. Engkau kambing nak minta izin ke mana? Bila kambing tu balik, dia pun penuh susu tu diminum kepada anak. Jadi dia kata, takut hati dia jadi payah mengaji. Siapa begitu semua kira jaga siapa begitu semua. Jadi bimbang pula, takut gitu ya, jadi payah sangat anak mengaji. Siapa begitu semua. Padahal kambing dah kita kata, jangan. Kambing pun enggak kita makan susu dia, minum susu dia, makan gapo orang panggil, makan daging dia. Jadi kalau dia membesar ni tak betul, makannya ya orang tak benar. Kalau hak jenis makannya daripada ragu dia dimenangkan kepada siapa-siapa, tak apa. Hak jenis tua dia tak benar. Takut jadi syubhat. Daging tu jadi syubhat. Jadi hak tu kena jaga juga hak tu. Ni kadang-kadang setengah orang tu tak Allah. Setengah tu tak dekat raya haji baru sibuk cari duk mana lembu aku. Cari dekat raya haji, cari. Nak buat ngebek. Lembu. Ya lembunya lepas makan tak tahu masuk pagar siapa, tak tahu masuk kebun bisa siapa, tak cari. Dekat raya haji sebulan nak raya haji, sibuk cari. Sibuk cari duk mana lembu aku ni. Duk mana tak tahu lah, ada nombor pelik ke mana kau ya dia kena tu. Tapi kena dia lembu dia tu, erek waktu. Tu setengah-setengah waktu. Jadi waktu tu mana kena ambil berat. Sebab termasuk di dalam perintah memakan sesuatu yang halal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga larang daripada cari rezeki dengan cara yang batil, cara yang tak betul. Allah Taala larang. Kalau dalam hadis ni penekanan supaya makan hak halal, cari hak halal. Kesal dianya kalau tidak jaga hak tu, doa tidak diterima. Mafhum mukhalafah dia ni, makna sebaliknya tak boleh cari hak tak halal. Tidak boleh cari sesuatu dengan cara yang batil, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Ayat tak habis. Jadi Allah Ta'ala kata, janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Jangan makan harta orang dengan cara tak betul. Dengan cara tak betul, tipu ke, kalau hak mudah kat orang jual kat kurang timbangnya ke, ataupun jual tu letak hak molek-molek datang hak buruk-buruk debau, kau beli boleh berlaku. Orang je beli dia ingat kau molek berlaku, rupa-rupanya hak bawah tu berai. Rupa-rupanya. Dan macam-macam lagi.
Ataupun beli kereta kau kita kata. Kereta second hand terutamanya. Tak seroyak benda-benda hak kurang-kurang tu tak seroyak. Takut rega jatuh. Sepatutnya kena royak. Orang jom beli pakai semata. Gotu gani. Jalan belakang tu. Dia macam-macam lagi. Macam-macam lagi. Banyak benda ni berlaku dalam masyarakat. Banyak. Tak seroyak. Tak seroyak molek. Tu kereta mati tu. Beli-beli tak boleh tukar nama. Tak sih. Tak boleh. Itu makan dengan cara tak betul. Dengan cara yang batil. Tu kereta hak bawah-bawah ni. Hak atas-atas pula tu. Hak atas-atas dia hak bawah-bawah pun. Kontrak boleh projek banyak ni. Projeknya boleh banyak ni. Gunanya sikit je. Masuk poketnya banyak. Masuk poket hak banyak ni. Lepas tu macam-macam lagi klaim. Tak apa bagi KJF. Hak 20 riyal jadi 80 riyal. Beraknya tulis 80 riyal. Barangnya 20 riyal dah. Dah buat. Menggotai tu. Bateri kata KJF. Bateri kata MUL. Bateri kata JKR. Macam-macam lagi. Sudah. Hal ni berlaku di dalam masyarakat. Dia macam-macam lagi. Jadi itu termasuk di dalam makan dengan cara ya tak betul di antara sebahagian kamu. Hak atas pula begitu juga diberi amanah jaga harta salah guna. Salah guna. Sepatutnya hak ni disalurkan kepada rakyat, tiba-tiba sekat ke dia. Nyatapih ke dia, napih tu jaga pelajar. Tak masuk, tak siapa ke rakyat. Boleh habis ke dia. Tu pun tak betul juga. Jadi hal ni bukan sekadar dalam masalah jual beli, masalah jaga amanah dan sebagainya. Termasuk juga jaga harta anak yatim yang mana Allah Subhanahu wa taala sifatkan hak dia makan tu bukan makan duit tapi makan bara api. Bila mana makan dengan cara tak betul. Dan jangan kamu membawa urusan harta tu kepada hakim. Ada urusan harta. Urusan tanah ke cara macam tak kira lah harta saka ke berapa ke. Gi bawa urusan tu kepada hakim, suak ke dia. Ataupun urusan lain. Tak cara urusan apa pun suak ke hakim. Bunyi ke hakim. Ni dia. Patut kira lah. Dia boleh kita. Sepatutnya tak boleh. Boleh ke dia je. Beri rasuah. Supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan cara berdosa, cara tak betul. Sedangkan kamu tahu benda tu berdosa, tahu sangat. Tak betul buat ni, tahu sangat. Tapi, dia suak harta ke, suak polis ke, atau orang besar ke, orang politik ke. Tutup kih ke. Sepatutnya kena bayar, sepatutnya kena denda, sepatutnya kena kali. Dia suak baik dengan orang besar, kih tutup. Duit boleh ke dia senang-senang. Ataupun sepatutnya kena bayar ke orang, tak payah kena bayar. Pakai guna ke dia begitu. Itu semua adalah cara mencari harta yang tidak betul. Cara cari tidak betul sesama manusia. Dan itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala larang. Allah Subhanahu wa taala larang dengan cara lagu itu. Dia benda tu kita tahu sangat. Orang je buat tu dia tahu sangat. Sebab tu dia takut kalau orang tahu. Bila kalau orang tahu. Tutup. Usaha tutup dengan berbagai cara. Tak cara. Tutup. Asalkan boleh tutup. Asalkan boleh tutup. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala larang cari dengan cara yang tidak betul. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawasanya di antara benda penting yang menghasilkan amalan yang baik pada seseorang mukmin ialah makan, minum, pakai dan sebagainya. Dan hasil yang halal. Sebab apa? Sebab dia memberi kesan kepada amalan dan ibadat seperti doa. Termasuk juga doa. Jadi makanan, minum, cara hidup, tempat tinggal, kereta dan sebagainya. Kalau benda tu mari daripada hasil yang tidak molek, dia beri kesan kepada ibadat. Beri kesan kepada ibadat. Tak kena buat ibadat yang dibuat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga dengan ibadat yang dilakukan di tempat yang hasil daripada yang haram seperti riba dan sebagainya. Seperti riba dan sebagainya. Mana rumah kau kita kata ataupun kenderaan kau. Jadi buat ibadat di rumah. Rumah tu daripada hasil yang tidak betul. Hasil yang tidak betul. Hak tu pun tak molek juga. Lepas tu kalau hak dah buat dah tu nak buat ke mana? Nak bakar ke? Ada ulama beri cara-cara macam mana cara untuk membersihkan rumah yang bercampur bau dengan harta yang haram. Pinjaman cara riba ke? Sebahagian daripada rumah tu, termasuk dalam rumah tu, pinjaman hak kait dengan riba. Lepas laku mana cara nak bersihkan? Tu ulama beri cara-cara dia. Tak payah bakar. Tak payah pergi mumbai kata dalam sungai. Tak payah. Ada cara dia. Ada cara untuk membersihkan harta tu daripada sumber-sumber yang haram, yang syubhat, yang campur bau dengan sumber hak molek di dalam sesuatu harta tu. Seperti kita kata, salah satunya. Contohlah kita kata. Sebuah rumah. Kita kata sebuah rumah 100,000. 1/4 daripada dia tu kait dengan riba. Daripada sebutir itulah ada bukan campur bau kan, tapi tak boleh nak tentu hak mana hak bumbu ke, hak latar ke, hak dinding ke, hak dia ke, tak boleh nak tentu, tak tahu hak mana so. Cuma dalam tu adalah. Cuma boleh ada. Kita kata 1/4. 1/4 maknanya 25,000 lah. Lepas tu lagu mana? Setengah ulama mengatakan hak 25,000 tu beri secara beransur-ansur. Kau beri tempat-tempat kebajikan, beri tempat-tempat orang miskin, beri tempat-tempat mana tempat-tempat agama. Tempat-tempat yang layak menerima harta, tempat orang awam, tempat orang ramai. Atau setengah-setengah orang kita dia kata buat jalan kau, buat jambil kau, tak kira buat cara lah tu. Sampai habis 25,000 tu sampai habis semuanya tu. Jadi itu di antara cara yang disyurkan oleh ulama. Baik. Kemudian daripada hadis ini juga menunjukkan makruh berlebihan dan membazir di dalam makan, minum, pakai. Sebab apa? Sebab ia membawa pembaziran. Berlebih-lebih wajib oleh dia membawa pembaziran dan dia termasuk dalam perkara yang diharamkan. Jadi mana hak kait dengan makan minum hak halal, Allah Subhanahu Wa Taala perintah supaya makan hak molek-molek. Jadi termasuk makan hak molek-molek ni jaga adab di dalam makan. Makan tu pandai-pandai, jangan bazir. Jangan bazir. Sebab bazir dalam makan termasuk di dalam melakukan perkara yang haram di dalam makan. Sebab tu kena ingat, menjaga. Kemudian seterusnya dalam hadis ni kita tengok mana Nabi SAW gaya orang itu berdoa tapi makanan dia nya haram, minuman dia nya haram, pakaian dia nya haram. Jadi lagu mana Allah Taala nak terima? Jadi makna dia nya nak supaya doa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kena jaga pemakanan, kena jaga minum, pakai dan sebagainya. Tempat tinggal ada semua sekali, kena jaga hak tu. Jaga hak tu termasuk di dalam perkara-perkara soleh, amal-amal soleh, amal-amal kebajikan. Jadi nak supaya doa diterima, jaga hak tu dulu. Bila mana jaga hak tu dulu, barulah doa mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia serupa dengan bertawassul, tawassul dengan amalan soleh. Jadi kita nak amalan kita, nak doa kita diterima oleh Allah Taala, mula-mula sekali jaga hak tu, buat amal soleh. Buat amal soleh, kemudian dengan amal soleh itu kita harap doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana termasuk di dalam bertawassul dengan amal soleh supaya doa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hal ni molek, mana mustahab molek kena buat lagu tu.
Walaupun kalau orang yang hidup dia tidak setara tu, hidup dia penuh dengan maksiat, makan tak jaga, apa tak jaga, bukan kata dia tak boleh berdoa, bukan. Bila dia insaf, dia berasa sedar, dia kena berdoa juga. Walaupun amalan dia tak molek kau kapur kau sebelum tu, tu nak buat mana. Tapi dia kena baiki dah selepas daripada tu. Sedikit demi sedikit. Kemudian seterusnya makan hak halal ni amalan yang terpuji. Sebab apa? Sebab kita tengok dalam ayat dalam hadis ni. Mana di dalam hadis ini Nabi SAW mari ayat Quran. Ayat Quran yang mana satunya perintah kepada Rasul. Yang kedua perintah kepada orang mukmin. Perintah tu benda sama, iaitu makan yang halal. Perintah itu disebut dengan jelas. Satu khusus kepada Rasul, satu khusus kepada orang mukmin. Jadi perintah makan yang halal, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ke perintah ke sama kepada Rasul dan juga kepada orang mukmin. Mana benda tu besar. Biasanya perintah-perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran ataupun Nabi SAW sebut dalam hadis secara umum gitu je. Secara umum. Dan perintah secara umum tu kena berlaku kepada Rasul pun kena, kepada orang tidak Rasul pun kena. Secara umum. Hak tu hak biasa. Tiba-tiba perintah makan hak halal ni Allah Ta'ala sebut khusus kepada Rasul, khusus kepada orang mukmin. Mana bila mana sebut khusus kepada Rasul, mana benda tu besar. Besar tu. Bukan benda main-main. Hak besar tu dia sebut khusus pula kepada orang beriman. Mana Allah Subhanahu Wa Taala samakan dengan jelas perintah kepada Rasul dan juga perintah kepada hamba-hamba dia yang lain. Dan ini menunjukkan bahawasanya perintah itu adalah satu perintah yang besar. Dan benda yang diperintahkan itu adalah merupakan sesuatu yang terpuji. Sesuatu yang besar, iaitu makan sesuatu yang halal. Kemudian seterusnya baik ataupun halal sesuatu perkara, makanan dan sebagainya. Hatu tu mengikut syarat hukum. Bila mana syarat hukum baik, maka baiklah. Bukan mengikut apa yang dirasakan oleh hati, dirasakan oleh akal, bukan. Bukan diukur oleh hati kita, bukan diukur oleh akal kita. Sebab kalau kita nak nilai berdasarkan akal, tak serupa. Tak serupa, lain. Lain, beza. Orang ni kata lagu ni, orang ni kata lagu ni. Nah, arok kita kata. Arok, orang kata, molek arok. Panas dulu. Tama-tama duduk negara sejuk. Kalau tak ada arok, payah kat lah. Panas dulu. Itu kalau nak nilai berdasarkan akal. Berdasarkan akal. Jadi sebab tu di dalam persoalan halal ataupun baik, kita tidak boleh nilai mengikut akal ataupun mengikut cita rasa, tak boleh. Tetapi kena nilai mengikut apa yang digariskan oleh syarak, apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ikut hati. Kena ikut hati. Bahkan kalau kita tengok banyak hukum ataupun ketetapan-ketetapan oleh syarak ni dalam agama ni, banyak dia tidak mengikut cita rasa manusia. Jadi tidak mengikut cita rasa tu, adakah kerana nak menyusahkan manusia? Tidak. Sebenarnya nak menyenangkan manusia, nak menyenangkan kita sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita tak faham. Kita tak faham, terutamanya dalam bab suci ke umpama kita kata. Kadang-kadang benda tu tidak ikut cita rasa kita setengah-setengah. Dalam bab air bersih, air banyak 2 kolok ataupun lebih kurang daripada 2 kolok ke apa-apa. Hatu tu banyak tidak mengikut romo lah, tidak mengikut perasaan dah. Jadi tujuan dia ni, itu adalah tujuan dia ni untuk memudahkan manusia sebenarnya. Kalau nak kira kat, contoh kita kata, contoh deh. Kalau nak kira kat agama ni, dia suruh jaga kebersihan. Suruh jaga kebersihan. Nah. Jadi kalau suruh jaga kebersihan sehingga air hok banyak sungai. Sebutin lembuh.
Hak tu pun kena jaga juga. Kalau tidak tak lewat ambil semaya. Berat. Berat. Kita tak apa, muka duduk rumah pahit macam. Jalan pun jumpa masjid pahit. Ada. Orang hak musafir dulu, tengah-tengah pada pasir, jumpa lembah. Sungai. Sungai. Nak ambil air semaya lain ni. Lembu duduk berok lain ni. Lalu kau nak basuh muka. Tak lalu. Kalau hukum mengikut cita rasa manusia, bila mana tak lalu nak basuh muka, maka tak sah untuk ambil air semaya. Kata, tak ambil air semaya, orang jenis musafir dah betul tak? Tak berambil air semaya apa kebela. Apa? Dah cita rasa cuci cemah. Cemah. Lalu hukum menetapkan hak banyak tak apa. Tak jejak kira, tak jejak. Jadi penetapan itu tidak ikut cita rasa, tapi penetapan itu adalah dengan maksud nak memudahkan. Tapi kadang air itu sikit, kena jaga. Jangan masuk walaupun sebutir tak cucuk. Sebab apa? Sebab mudah. Pasal payah. Tak boleh tuduh. Boleh tuduh dia sapaya. Boleh tuduh. Hak kehendak sebenarnya agama bukan bermaksud bila mana sekolah air besar, air banyak, tak apa nak mandi, nak kecil dah gila dalam itu. Tidak dengan maksud tu. Maksudnya suruh jaga kebersihan. Cumanya dalam keadaan air banyak tak boleh nak jaga. Maka diberi kelonggaran. Tidak ikut cita rasa. Tidak ikut cita rasa. Apa? Nak mudah. Baik. Kemudian makan, minum, pakai, duduk, tempat tinggal dan sebagainya. Daripada yang halal, daripada yang betul, yang baik, itu termasuk di dalam malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk di dalam malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi kata kepada sahabat-sahabat itu, "Istahyu minallahi haqqal haya." Qala Ibnu Mas'ud kata, "Qulna." Nabi kata, malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Malu kepada Allah. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah." Kita malu dah kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Kita alhamdulillah lah, kita ada dah rasa sifat malu kepada Allah Taala, ada dah. Sahabat kata. Nabi pun jawab, "Laisa dzaka, bukan gitu. Walakinna al-istihya min Allah haqqal haya an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tadhkur al-maut wal bala wa man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya faman fa'ala dhalika faqad istahya min Allah haqqal haya." Nabi berkata bukan gitu. Tapi malu kepada Allah, hak sebenar-benar malu ni kepada dia. Iaitu yang pertama, jaga kepala, jaga fikiran. Dan apa yang disumbak, diisi dalam fikiran, jaga fikiran. Tepat awak paling mahal sini. Tepat. Barang kita ni, anggota kita ni, hak paling mahalnya ni, fikiran. Mana hak paling mahal? Jadi orang yang malu kepada Allah, mula-mula sekali, dia jaga fikiran. Nak bubuh apa dalam otak dia jaga. Itu makna mikir benda molek. Mikir benda molek. Kalau mikir bagai tak molek, orang tu tak malu kepada Allah. Tidak ada sifat malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor satu. Nombor dua, wal batna wa ma hawa. Dia jaga perut. Dan apa hak nak isi dalam perut. Tu orang malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Malu tu dah Allah Ta'ala beri rezeki, beri kemudahan, beri nikmat sebegini malu. Rezeki tu macam-macam jenis rezeki Allah Ta'ala beri. Jadi sepatutnya berasalah malu nak ambil barang hak dia lari tu, berasa malu. Dia beri hak molek kita. Dia beri hak molek, ambil hak molek lah. Kalau orang ada jenis ada perasaan malu dia. Malu kau orang je bui. Ambil hak molek. Dalam perut tu hak molek saja. Hak molek saja. Jadi orang yang malu kepada Allah, dia jaga benda hak dia nak isi dalam perut dia. Dia bukan
bukan semata-mata dalam perut dia, dalam perut orang-orang hak bawah tanggungnya dia pun dia akan jaga juga. Dia akan jaga juga hati sifat orang yang malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Jadi kalau kita nak ada sifat malu kepada Allah, kena jagalah hati. Kena jaga. Jadi dia termasuk di dalam malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu benda ni penting. Penting. Jaga pemakanan, jaga sesuatu sumber hak kita nak ambil daripada yang halal adalah penting. Kalau tidak, tak jaga hati, maknanya tidak mempunyai sifat malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya ni, dan hendaklah dia mengingati mati dan juga hujung jatuh hidup dia. Ini orang yang malu kepada Allah Ta'ala juga. Jaga. Dia ingat mati. Ingat semua. Dan orang yang menghendaki dunia akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan di dunia. Sesiapa yang melakukan demikian, sesungguhnya ia malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Orang yang malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi salah satunya mencari sumber, mencari sesuatu, makan, minum dan sebagainya melalui cara yang halal, dan juga benda tu sendiri adalah halal. Kemudian berkenaan dengan adab doa, perkara yang menghalal daripada doa diterima ni, insya-Allah kita akan sama semula pula.